Sabar. Ini. Diplomatik. Korang nampaknya saya ditinggalkan oleh kawan-kawan saya untuk baru nak. Yap, itu aku. Dan mesti korang tertanya, apa yang berlaku? Well, aku terlambat pergi meeting. Ikut dia. Ha. Boleh aku juga dekat tu tempat ais tak? Aku dengar tempat ais tak yang risau. Oh ni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aku lupa. Well, korang, aku terbakar. For context, aku ada ras phantom dan ras aku dalam server itu dapat terbakar bila kena cahaya matahari. So, aku di mana? Aku bermain game Minecraft server bersama kawan-kawan aku yang kami buat bersama. Bukan bersama juga, cuma seorang yang buat. Okay, so jadi setiap dari kami mempunyai kekuatan, kelebihan dan kekurangan antara ras kami. Sangat-sangat tidak ramai ya. Sangat tidak ramah ya. Ini orang anda ini Hatim. Kenapa kat sini? Aku tanda korang satu-satu tu. Aku tanda korang satu-satu nanti ni. Kita masuk dalam portal dulu. Okay, aku datang ni. Aku datang. Ni aku letak ni. Okay. Ho. Mana saya punya kapet? Mana kapet merah saya? Aw. Sakit. Aw. Anda di Tak lagi nak kapek kan? Kakak pukul kau kat sini lah. Korang. Menara. Oh ni. Tunggu malam. Oh, okay. Tunggu malam. Masuk. Ya, tunggu malam sebab engkau agak susah sikit nak buat jalan ke sana. Aku nak tengok jam. Aku nak tengok jam. Ya, aku nak tengok jam. Lamanya. Cepat tengok. Apa lagi ke lah? Kita buat apa ni? Kita buat kat sini. Kita tunggu je dulu. Tak apa. Kita buat kat sini. Ya. Korang. Kat mana? Tempat kat mana? Ya. Tempat kat mana? Weh. Tempat kat mana? Kat menara. Oh. Sana tu. Menara sana. Menara ya? Yang ni, yang paling tinggi. Menara paling tinggi. Menara tu. Kau buat apa lari kau? Lah. Kau fire. Sini aku bagi air. Aku air pun tak ada. Okay. Kau nak kacau air? Mana menara? Mata. Depan eh? Sabar. 1, 2, 3. Tu. Sabar. Okey dah. Gila. Go. Okay. Ya. Masuk air. Okay. Korang nampaknya korang. Kalau korang. Cih. Kok telepon senang lah. Tak ada bumbung. Jangan sampai situ cepat. Terbakar. Weh, korang, saya di assassinate tu. Diplomatik di sini. Okay, diplomat. Jadi, sebagai kerajaan yang menyediakan bahan makanan, okay, kita akan bekerjasama dalam memberi resource makanan dan bahan-bahan lain. Sebagai ganti, kita orang perlu anda untuk memberi bahan mining. Sabar. Tunggu sebentar. Aku ada satu bantahan kat sini. Iaitu, kenapa kau minta aku bahan money? Tahu tak, kita orang pun sekarang tengah miskin bahan money kau. Kita ni miskin ni. Nak bahan apa? Tahu tak, kita orang ni sekarang ni ada krisis bahan bakar tau. Kita orang kena salahkan sebuah pihak, kau tahu. Okey. Mereka Kalau nak kita. Mereka dah masuk. Ada senjata nuklear. Apa kata Senjata kita nuklear. tukar dengan senjata nuklear? Itu lah. Oh, Macam mana? senjata nuklear. Boleh tahan. Apa yang kau boleh offer? Apa yang kau boleh offer kat kita orang? Aku ada projeknya namanya Mob Farm. Dia akan sangat membantu untuk kumpulkan XP. Engkau pihak mana? Tim? Engkau pihak mana? Aku dalam pihak tu baiklah. Aku kena Ni Hatim. Ni Hatim. Ni dengan ni. Hatim, dia adalah pihak neutral. Dia tak pilih mana-mana pihak. Okey. Dia adalah orang ketiga kat sini. Okey. Apa? Kami mempunyai satu itu. Apa yang bernamanya? Kami mempunyai Mob Farm atau skeleton. So, kalau kita menjalinkan hubungan, kami boleh memberikan anda
meminjamkannya. Betul, betul. Bagus. Itu kita boleh dapat Bagus, banyak apa nama dia tu, bonfil. Bonfil lah. Orang boleh tu. So, krisis dia boleh ditanggungkan. Krisis bahan api tu. Lagipun Krisis tu lah. dua antara kami, Hatim dengan aku adalah pro builder. So kita orang dapat memberikan kamu tenaga kerja juga kalau kami ada waktu. Wow. Okay. Kau rasa ni macam mana kumpulkan barang? Saya okey tak? Saya boleh banyak mock farm. Tapi kita tak tahu offer apa je lagi. Kalau kita nak bagi offer apa? Kita bagi offer ni lava sebab kita ada senjata nuklear kita lava. Kita ada lava makanan juga katanya. Sebab dia orang perlu lava faham. Sekejap, kita orang kena bisik. Kejap, kita orang kena bisik. Sini. Korang sini. Kena bisik. Sini. Okey. Sini. Tapi Saya ni bukan pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Yap. Korang nampak tu kan? Seberapa chaosnya. Nasib baiklah itu server sahabat, bukan server umum. Kalau tak habis lah. Aku tak tahulah kalau diplomat macam mana jadinya. Tak jugalah. Wah, tak apa. Okey, macam ni. Tapi kan kalau dia orang Okey. Aku tak matahari yang. Okey. Kenapa kau Tim? Ni. Kalau kita buat hubungan baik dengan dia, itu memang sesuai untuk kita. Tapi kau bayangkan salah satu dari Hatim. Kalau kita berhasil buat hubungan diplomatik, aku akan membantu korang untuk membersihkan jalan Nether tu. Kau bayangkan, jalan tu boleh buat orang jatuh dengan sesaat. Apatah lagi si Iman yang bawa anjing yang banyak. Ni mangsa ni. Kalau macam tu kita orang bagi korang bahan ais, boleh tak? Boleh. Oh, bagus. Sebab kita orang punya kampung dekat dengan pegunungan. Kalau Hatim tak silap, Hatim tahu kan kawasan dekat pegunungan. Oh, okey. Itu bahan diplomatik. Dia cakap kat aku ke weh? Alah. Dia cakap kat aku weh. Itu potion. Bagi balik. Kau nak potion ni? Bagi balik. Kau kenapa kau bawa potion? Backup. Well, okay, korang. Okay, jangan pelik. Okay, korang bayangkan, korang tu lemah. Nyawa korang tu hanya separuh, bukan nyawa asli. Lepas tu, aku dalam anggota random squad yang paling aku tak percaya, iaitu Adelio atau KitKat Comment. So, aku mesti kena bawa benda untuk backup. Kenapa dia orang nak pelik sangat? Aku tahu aku random, tapi aku tak serandom itu nak campak benda racun ke apa kat dia orang. Sebenarnya kalau aku ada niat, sebenarnya memang aku ada niat, tapi well, aku di Phantom baik, jangan risau. Seorang ni start tak? Aku tak percaya dengan ni, dia punya comrade ni. Aku tak percaya dengan comrade dia ni. Yang cantik ini Ini dah malam. Ini dah malam. Apa benda? Dua Kinder sedang berkawan. Okey. Dengan itu kita akan merasmikan hubungan baik kita. Okey. Malam baik kasih makanan. bukan hari yang indah. Jap. Korang. Tapi kan dengar ni. Tapi kan Iman, patutnya aku dengan Iman. Sebenarnya kan kita tak sopan tu datang dekat kerajaan dia telanjang. Sebagai diplomat, aku akan bagi ni ganjaran. Hatim tepi. Ini ada ganjaran untuk kau. Tepi. Ganjaran. Ini adalah ganjarannya. Okey Duit. Duraya ke? Nak duraya. Wow, okey. Arigato. Alah, tak mati. Alah. Baiklah. Aku terima tawaran tersebut. Kau. Maka dengan itu kita punya apa orang kata perjumpaan diplomatik telah pun selesai. Salam. 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 Betul-betul masalah salam tapi salah. Ya, record ni.